Ini orang sibuk kejar masa. Kalau kuliah maghrib lebih, habis lewat sangat, afdal solat isyak terus atau bang juga. Baik. Dia gini, kalau kita nak faham masalah semayang, program maghrib sampai isya ni, kena faham waktu semayang. Waktu semayang fardu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 4 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib. Afdal semayang masa masuk waktu tu. Melainkan isya istimewa sikit. Isya kita boleh pilih kerana ada 2 waktu fadilat. Pertama, masuk waktu isya pukul 8, kita semayang lalu afdal. Dan yang kedua, lambatkan sedikit waktu isya. Maka Nabi pernah semayang awal pukul 8 dan semayang lewat 10-11 semayang isya. Dan ulama buat pandangan, kalau kita tidak ada apa-apa majlis, tidak ada apa-apa program, masuk isya, mayang lalu. Kalau kita ada majlis, lambatkan selesai majlis, baru kita semayang. Kerana apa? Kerana isya 2 waktu ada. Antara dalilnya, katanya Nabi, katanya sahabat Nabi, kerana Nabi SAW, ya akhiru salat al-isya ila nisbil lail. Adalah Nabi pernah melambatkan sembahyang isya sampai tengah malam. Dia tak kata 11-12, tengah malam. Okey, sebab tu ulama-ulama bersetuju tidak afdal kalau kita nak sembahyang isyak lebih pada nisful lail. Walaupun sah di segi fiqh. Faham? Kalau kita nak jenis lambatkan isyak, molek pukul 12 saja. Dah. Kemudian baiklah, kita faham dah boleh dilambatkan sembahyang isyak, tak ada masalah. Kita nak sembahyang lagi, kena bang pula ke tak? Jawabnya pula dalam kitab-kitab fatwa, kita duduk dalam mukim itu, ada orang bang lagi pada awal waktu. Kalau ada dah bang tadi, dalam satu mukim, contoh kita dalam mukim Sebuah Takir ni, banyak dah masjid yang bang dah. Yang bang awal waktu. Ada dah. Maka kita tak payah bang dah, cukup dengan qomat saja. Kalau kita nak bang, dengan suara yang perlahan di dalam. Ambil fadilat saja. Kerana apa? Kerana makna azan, al-i'lan bidukhuli waktu solat. Nak beritahu kepada orang, sudah masuk waktu semayang. Jadi kita pergi bang kuat juga pukul 11 malam lepas kuliah, jadi masalah. Nang, ada makcik tu jenis dengung tu, maya dah isya di pukul 8. Lah baru isya kalau gitu aku salah tadi. Bayang pulak kali lagi kawan tu. Faham tak? Laki mati dah bahan dibuang. Nah, nampak?